Sebelah saya ni adalah sebuah SUV EV segmen D, Leapmotor C10. Hari tu saya ada baca satu artikel di mana kerajaan menjangkakan pada tahun 2050 lah, penggunaan EV dalam Malaysia ni boleh naik sampai 80%. Dan kita tahu pun China ni when it comes to EV cars, diorang adalah pioneer, lebih bagus daripada company-company Jerman. Diorang pun tak boleh buat EV sepantas China dan se-efficient China. So dalam video hari ni saya akan ceritakan kelebihan kereta ni. Dia nampak almost saya tak cakap identically macam Porsche Macan, macam kereta bos saya. Dan kenapa kalau korang ada bajet sedemikian, interior dia cantik, warna yang nampak very classy, very elegant lah. Kenapa korang patut ambil kereta ni daripada kereta-kereta lain yang harga lebih kurang kereta ni? Sebuah SUV segmen D EV daripada Leapmotor C10. Ada banyak benda yang saya suka dekat kereta ni, dan ada juga beberapa kekurangan yang saya rasa patut diubah oleh Leapmotor lah untuk next upcoming EV diorang. Korang nak unlock kereta ni, korang kena tap dekat side mirror dia. Alright? That's the only way. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan dulu butang subscribe. Saya Ali Masri. This is Leapmotor C10. So, let's go. Strategi. So we create. Conquer. So dekat bahagian belakang dia ni, kalau korang tengok, dia nampak almost saya tak cakap identically macam Porsche Macan, macam kereta bos saya. Gurau. Tapi almost lah macam Porsche Macan punya belakang. Tengok lampu dia, lawa gila. LED tail light strips bar ni memang cantik. Cumanya font dia ni kurang konsisten sikit. Leapmotor punya tulisan ni cantik, memang saya boleh puji lah, kemas. Lepas tu C10 ni, kenapa dia kecil macam ni je? Kenapa dia tak konsisten in size apa semua kan? Dia nampak macam pelik sikit lah. Lepas tu dia punya power boot punya button tersorok sikit tau. Saya waktu dapat kereta ni dekat sehari setengah tu fikir mana ni? Dia boleh buka dari dalam. Tapi kalau dekat luar ni, kat sini, kecil ni. Kat sini, buka. Ada power boot. So, untuk boot space dia ni bersaiz 431 liter, 30 liter lebih kecil sikit pada IMA 7. Tapi korang akan terus dapat tonneau cover ni, ataupun orang panggil shades lah, ikutlah mana korang nak panggil. Kalau IMA 7, separate purchase. Dekat bawah tak dapat tire spare, tapi ada extra compartment untuk korang punya kits kan, toolbags, nak tak lampu keselamatan ke apa. Untuk 431 liter besar lah, sebab dalam dia memang besar kan. Sekejap lagi saya tunjuk, dalam dia luas, memang betul-betul lah kena dengan segmen D punya kelas. Okay, so berapa harga Leapmotor C10 ni turun dan apa specs yang dia tambahkan? So harga kereta Leapmotor C10 ni dah menjadi RM125,000 daripada RM159,000 waktu dia launching hari tu. Mahal RM1,000 je daripada Proton IMA 7 Premium. Dari segi dia punya powertrain masih sama. Dia boleh gerak 424km WLTP, lebih 6km daripada IMA 7 punya WLTP. Bateri dia pun pakai LFP 69.9kW. Yang upgrade-nya dekat bateri dia ni AC charging dia. Kalau waktu launching hari tu, dia pakai AC charging 7kW, sama macam IMAX 7. Tapi untuk upgrade version ni, dia boleh naik sampai 11kW. So untuk AC charging daripada 6 jam dapat full charge, sekarang 11kW korang boleh dapat masa dalam 4 jam sahaja untuk AC charge full charging daripada 0 sampai ke 100. So itu satu upgrade yang sangat bagus lah, sebab when it comes to EV, benda tu lah orang fikirkan, range, bateri dengan dia punya duration when it comes to charging the car. Kalau korang tengok bahagian depan dia ni, sebenarnya saya boleh cakap kereta EV China dia macam ada satu base tau. Base, design brand-brand lain follow je. Memang dia nampak design yang bulat-bulat. Bulat depan, lepas tu tepi macam narrow sikit, belakang dia bulat balik. Lampu dia, dia main tail light strips juga sama macam belakang, tapi dia tak adalah se-narrow belakang. Ada nampak gap sikit line kat sini. Kalau nampak, kalau belakang tu memang nampak seamless, straight kan. Lepas tu dia punya front bumper ni ada dia punya air vents ni. Kalau kita start engine dia buka, kalau kita tutup engine dia tutup balik lah bawah ni. Lepas tu ada fog lamp juga bawah ni, kocik je, macam tak nampak pun ada tengok kan. Okay, itu untuk bahagian depan luaran dia. Lepas tu pembaruan yang dia buat lagi dekat bahagian depan ni adalah dia ada frunk dekat sini. Time launching hari tu tak ada. Ini lagi satu upgrade yang dia buat, dan saya suka lah benda ni. Macam-macam barang korang boleh letak, nak letak durian ke, nak letak barang-barang beg korang ke kat depan ni kan. Macam tu kalau belakang dah penuh, ada extra ruang dekat depan ni. Boleh lah, dia dengar lah keluhan hati-hati rakyat Malaysia. So jom tengok bahagian tepi dia pula. Untuk bahagian tepi ni, jom kita tengok dekat tayar dia dulu. Kita pakai tayar belakang lah. Tayar dia ni, dia pakai saiz 20 inci, dan 20 inci bersaiz 245/45R. So kalau saiz macam ni, anggaran maintenance selalu satu tayar nak tukar 1,000 tak lari.
Dia nampak besar, very fitted dengan kereta tapi maintenance mahal lah. Dan selain tu juga, kalau korang tengok, dia pakai flush door handle. Cuma kalau dekat China sekarang dah ada yang version yang lagi power tau daripada ni, dari segi powertrain dan design dia. Untuk version yang kita dapat kat Malaysia ni masih flush door handle. Lepas tu ada sensor kamera sensor dekat sini. Oh, dengan highlight dia motor, lawak amat sebenarnya kat sini. Dan side mirror dia ni main peranan penting untuk kereta ni. Dia lebih kurang jantung lah. Sebab apa? Dia nak lock kereta ni kena pakai NFC dan tap dekat side mirror belah driver side. Dan ini adalah kekurangan yang paling menyusahkan lah sebenarnya. Jom saya tunjuk. Okay, so ini adalah kunci kereta dia. Dia bukan pakai key fob, dia pakai NFC card. Korang nak unlock kereta ni, korang kena tap dekat side mirror dia. Alright? That's the only way. Dan nak start engine juga, kad ni korang kena letak. Dan kalau korang nak tukar gear, kad ni pun kena pastikan dekat atas ni, tekan brake boleh tukar gear. Kalau contoh kad ada misplace sikit ke apa kan, tak boleh nak tarik gear dia dekat sini. So dekat dalam ni pun ada bahagian baru. Pertama sekali yang paling obvious adalah seat. Apa yang korang nampak ni adalah warna brown macam caramel latte kalau nak kaitkan dengan kopi. Warna ni memang lawa lah. Bagi saya tengok macam nak makan lah. Interior dia cantik. Warna yang nampak very classy, very elegant lah. Dan juga seat dia ni sangat selesa tau. Dia punya leather ni, dia ada ventilated juga. Driver dan juga passenger. So bontot korang, peha semua rasa sejuk lah. Dan kalau korang tengok dia punya length panjang tau. Dia boleh support lah korang punya peha. Kan ada kereta kadang-kadang length dia potong sikit, so tak dapat support dekat thigh ni. Kadang-kadang rasa macam tergantung. Untuk limoto C10, panjang and very selesa lah. Skrin dia ni 14.6 inci, tetapi Apple CarPlay, Android Auto tak ada. Dia pakai maps dia sendiri, which is ni satu benda yang menyusahkan dan geram lah saya kan, kenapa tak ada Apple CarPlay Android tu. Tapi dia kata dia akan buat on the air update nanti akan ada, tapi buat masa sekarang tak ada. Cuma yang bagus ni dia ada live integration map. Korang tekan dekat sini, dia akan bagi tahu macam-macam tempat charging station yang dekat dengan korang. So ini benda yang boleh dipuji lah, benda nak charging kan, benda yang boleh kurangkan anxiety orang bila beli EV. Lepas tu dekat sini ada 2 card holders, wireless charger sekali dengan dia punya NFC ni. Nak charge handphone boleh. Lepas korang dah start, angkat, barulah letak phone korang. Tapi first of all, kena letak NFC card dia dulu. Lepas tu dia punya armrest, okey besar. Dan tu 2 card holders lagi dekat sini. Ada juga sunroof untuk korang ber-on. Ini panoramic sunroof yang saya boleh puji sebab dia sampai belakang mat. Dan dia tak separate kan, kadang-kadang ada yang tengah ada line, yang ni tak. Right, so jom bahagian belakang pula. Bahagian belakang dia luas mat. Inilah baru betul segmen D. Korang tengok je lah gap headroom dia. Tinggi mat. Betul-betul rasa selesa. Lantai dia rata. Ini 3 orang duduk memang sangat selesa. Tak kisah badan besar, badan kecil, memang selesa. Okay, armrest dia. Alamak, tak ada card holders. Tapi kan ada kat sini. Dekat armrest depan ni, belakang ni. So korang letak sini lah. Boleh lah ada card holders juga untuk orang belakang. Tak ada ventilated, tapi ada ISOFIX untuk baby, gugu gagak. Untuk korang punya anak-anak kecil, boleh lah ISOFIX ada. Lepas tu ada ports Type A dengan Type C. Ada 2 aircon vent besar juga, tak adalah kecil sangat kat sini. Dan door trim dia yang saya boleh puji, dapat juga soft touch. Bukan hanya dekat depan korang dapat soft touch, tapi sampai belakang pun korang dapat juga soft touch. Selesa mat. Okay, sebelum kita start test drive ni, saya lupa nak mention satu benda tadi, di mana kereta ni ada kamera 360. Kamera 360 ni boleh lah puji sebab ini kan segmen D, kereta dia betul lonjong panjang sampai ke belakang. Benda ni boleh bantulah untuk korang nak parking those tight narrow spaces kan. Dan dia punya display tu, saya boleh cakap HD jugalah, tak adalah the best yang saya pernah nampak, tapi dia clear lah, tak adalah kabur-kabur 3GP ni apa kan, tak ada. Tapi dia okey, memadai orang cakap. So, untuk pembaharuan dekat kereta ni when it comes to the driving punya part, dia sekarang dah tambah satu feature di mana korang boleh tengok tayar pressure monitoring system. Benda ni sama ada dekat kereta iCar 03 dan iCar V23 juga. Memang saya dah pernah test hari tu. So, untuk dia punya efficiency, kita dah bawa kereta ni almost dah lebih dah 1000 km, 1041 km macam tu. Dan dapat dia punya efficiency tu dapat 14.4 kW per 100 km, which is efficient lah. The same amount of power use dekat banyak kereta-kereta Proton IMA 7 dekat luar sana. Sebab saya tengok ada satu reference rakan media kita, Adrian, dia punya channel, dia pun cakap IMA 7 dia dapat 14 something kilowatt. Jadi kalau bawah 15 ni, dia boleh cakap jimat lah sebenarnya dari segi penggunaan. Dan kita kena ingat, kereta ni lagi besar daripada IMA 7. Dia segmen D, tayar pakai 20 inci. IMA 7 pun berapa? 18 ke 19 inci kalau salah, betul kan? Tapi saya yakin dia tak sampai 20. Kereta ni tayar 20 inci, lagi berat, lagi besar, tapi dia punya efficiency tu lebih kurang macam IMA 7. Dan untuk suspension kereta ni pula, dia kan tune daripada Maserati. Dan saya berani cakap dia tak terlampau harsh tau. Memang dia sedap. Tengok saya corner ni.
Oh, handling dia memang padu amat. Kalau korang stay je mode eco kan untuk city driving, dia punya suspension tu memang korang rasa sedap lah. Korang boleh rasa difference lah kalau korang buat kereta China yang lain, sebab diorang tune bukan daripada Maserati kan. Maserati ni Itali, they are known for making very comfortable driving feel untuk kereta. Apa yang saya cuba nak sampaikan, suspension kereta ni memang sedap. Saya dah bawa dekat city driving, saya dah bawa dekat highway. Dia tak rasa penat tau bawa kereta ni. Bukan setakat sebab dia punya seat tu panjang kan, macam saya sebut tadi, dia sebut sampai thigh. Tapi dia tak rasa force tau bila korang tekan pedal kereta ni. Dia rasa very smooth and seamless lah. Handling kereta ni pun top notch guys. Sekali lagi Last one. Ada body roll sikit saja, segmen D again, tapi boleh diterima. Pick up kereta ni 0 to 100 dia 7.9 seconds, kurang 1 saat lah daripada IMAS, tapi tak rasa beza sangat lah. Macam tengok sekarang ni pun saya pakai mode eco, tapi bila tekan tu dia pergi. Apa yang kita expect daripada EV lah. Dia tak adalah yang dapat range macam bawah 5 saat, tak adalah. Tapi untuk kereta sebesar ni, pick up dia pergi tau. Ni baru mode eco. Mod dia ada 3, ada standard lah, Eco, Comfort and Sports. Beza dia bila saya tukar kepada Sports mode ni, kalau Eco ke normal dia tak ada beza sangat. Sports ni ada beza, terutama sekali dekat dia punya steering. Steering, once korang tukar Sports mode, dia automatically jadi berat. Dia lebih rasa solid lah, lebih rasa secure bila korang nak buat those tight corners tu. Kalau ringan kan rasa macam lemak, rasa macam loose sikit kan. Tapi kalau Sports mode, steering korang akan rasa significant difference lah, dia jadi lebih berat sikit. Baru sedap nak buat corner-corner. Range dia kalau 424 km WLTP, realistically korang dah kena charge around 380 ke 390 tu korang dah patut charge lah. So kiranya kalau daripada KL sampai ke Pening, boleh lah rasa selamat. 380 untuk charge tu range yang sangat jauh, boleh puji lah. Kalau dia pakai 424 NEDC, itu memang saya tak suka lah. Sekarang ni dah kena set satu standard di mana kereta EV, kalau boleh jangan pakai measuring system NEDC, pakai WLTP terus. Di mana realistically driving untuk semua orang dalam dunia ni WLTP, bukan NEDC. NEDC ni dia tak realistik. Dia macam nak push paling jauh sekali kereta ni boleh pergi kan. Lepas tu nanti dia claim cakap sebab pakai LFP tahan lah, dia punya thermal radius semua tu bagus apa semua. Tapi no, pakai je WLTP. Cuma kekurangan kereta ni macam saya cakap tadi tu lah, Apple CarPlay Android Auto tu, dari navigations dia kan, korang susah lah kan nak pakai maps yang sedia ada kat sini. Ada maps dia yang di-install sendiri pakai SIM card dia, tak silap saya. Tapi macam kurang trustworthy lah sikit kalau korang rely pada Waze dengan Google Maps kan. Tu lebih efisien dan lebih macam kita lebih percaya lah kan. Cuma yang bagus ni tadi, yang charging station tu, yang live integration map tu boleh lah puji. Tapi still, kereta dah dekat 100,000 ke atas, kenalah ada Apple CarPlay Android Auto. So itu dia macam saya cakap tadi kan, exterior dia besar, segmen D, dia punya range lagi jauh daripada normal kereta-kereta harga lebih kurang harga kereta ni kan, 125,000, IMAS 124,000, range sikit, size kecil lagi. So kereta ni boleh consider lah kalau ada orang yang macam aku nak spend 120,000 lah, 130,000 lah nak beli EV, boleh consider Citan ni. Sebuah SUV segmen D yang besar, yang tune pun daripada Maserati, interior dia lawa kan, seat warna caramel latte ni nampak classy and elegant. Kalau korang betul nak spend 120,000 something, adakah kereta ni berbaloi? Yes, kereta ni berbaloi. Saya suggest lah kalau korang nak spend that amount, boleh go for Leapmotor C10. So itu saja daripada saya, Alim Asri. Tapi sebelum tu jangan lupa bantu kita orang dengan 2 butang ni, like dan juga subscribe. Dan kalau boleh share lah video ni dekat kawan-kawan korang dan family supaya video ni dapat engagement yang lagi tinggi. Kita orang pun boleh post konten yang lebih menarik pada masa akan datang. Alright, saya Alim Asri. Salam strategi, fight and conquer. Assalamualaikum.